Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'd. Hari ini kita akan melihat satu kitab daripada ulama besar yang dikenali sebagai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini adalah kitab beliau, kitab Al-Ghunyah. Kita lihat pada muka surat 124. Saya akan bacakan satu persatu bahagian terjemahan daripada warna biru tu sampai ke warna hijau. Pertama sekali kita tengok pada terjemahan line warna biru. Dia adalah Allah, berbeza dari makhluknya, dan tidak ada satu tempat pun yang kosong dari ilmunya. Tidak boleh pula dikatakan bahawa dia berada di setiap tempat. Maknanya dia sedang membantah Jahmiyah. Kita tengok lagi. Tetapi dikatakan sesungguhnya dia di langit, di atas arash, sebagaimana firman-Nya, Ar-Rahman beristiwa di atas arash, surah Taha ayat 5. Dan firman-Nya, kemudian Ar-Rahman beristiwa di atas arash, surah Furqan ayat 59. Dan Allah Ta'ala berfirman kepadanya, naik perkataan yang baik dan amal yang soleh, dia mengangkatnya, surah Fatir ayat 10. Saya tak mau ulas apa-apa, tapi saya nak budak-budak asal Jawa komen. Aku nak tengok hampa nak kata apa kat Syekh Qadir Al-Jilani. Okey, kita tengok lagi. Kita tengok line yang berwarna oranye tu. Kita tengok apa terjemahannya. Dan Nabi SAW menetapkan keislaman seorang budak perempuan. Menetapkan keislaman. Ketika beliau bertanya kepadanya, di mana Allah? Lalu ia menunjuk ke langit. Dan Nabi SAW bersabda di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Allah menciptakan makhluk, dia menulis sebuah kitab di atas dirinya, dan kitab itu berada di sisinya, di atas arasy-Nya. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Itulah Ar-Rahman alal arsy istawa tu. Dalam riwayat lain, ketika Allah selesai menciptakan makhluk, dia menulis sebuah kitab. Maka kitab itu berada di sisinya, di atas arash. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Apa yang saya nak katakan di sini adalah Nabi dan para sahabat tidak pernah membincangkan sama ada Allah itu bertempat atau tidak bertempat. Kerana di dalam Quran tidak pernah menyebut tentang bertempat atau tidak bertempat. Kita tengok lagi yang line warna merah tu. Dan hendaknya menetapkan sifat istiwa tanpa takwil, iaitu istiwa zatnya Allah di atas arash. Nak kata Allah di arash tanpa sebarang takwil, tanpa mengatakan sesuatu pada ayat tersebut, tanpa tempat ke, tanpa apa-apa ke, ataupun mengubah makna ataupun mentakwil. Kami berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah di atas jalan Allah dan Rasul, bukan di atas jalan ulama-ulama yang menolak perkataan Allah dan Rasul. Kepada asal Jawa, faham baik-baik perkataanku. Aku menyebut menolak ulama yang bukan di atas jalan Allah dan Rasul. Kami berpegang sebagaimana yang dipegang oleh Nabi dan para sahabat. Kami beriman sebagaimana ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Rasulullah SAW dan juga di atas jalan para sahabat. Para sahabat tidak pernah berbincang tentang tempat. Para sahabat tidak pernah mentakwil sebarang ayat. Dan para sahabat menerima ayat Allah tanpa mentakwil, tanpa menafikan sifat-sifat Allah. Kita ulang sekali lagi. Dan hendaknya menetapkan sifat istiwa tanpa takwil, iaitu istiwa zat Allah di atas arasy-Nya, bukan dengan makna duduk atau bersentuhan sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Mujassimah. Kami tak pernah sebut jalisun, faham tak? Dan karamiyah, sama dengan Mujassimah itulah. Bukan pula makna ilmu dan ketinggian sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Asy'ariyah. Saya ulang sekali lagi, bagi clear. Bukan pula dengan makna ilmu atau ketinggian
sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Asy'ariyah. Jelas, Syekh Qadir Al-Jilani bukan seorang Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah, dan bukan dengan makna menguasai serta mengalahkan sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Mu'tazilah. Tetapi asam Jawa di Malaysia menggunakan perkataan menguasai. Tanpa sedar, mereka sedang mengaplikasikan fahaman Mu'tazilah ke dalam fahaman mereka sendiri. Kita tengok lagi. Kerana syariat tidak menyebutkan hal itu. Syariat Nabi dan para sahabat tak pernah sebut macam tu. Dan tidak ada riwayat dari para sahabat maupun tabi'in dari kalangan salafus soleh dan ahlul hadis yang menafsirkannya demikian. Yang diriwayatkan dari mereka hanyalah membawa secara mutlak sebagaimana adanya. Maksudnya, apa yang ada dalam Quran, apa yang hadis Nabi bawa, macam itulah kita terima. Tanpa membagaimanakan. Bila kaif, bila kita tanya mereka balik, perkataan macam ni salah? Oh, tak salah. Tapi bila kita sebut, terus Mujassimah, Musyabihah, Wahabi. Banyak dah aku jumpa, konon-kononnya nak mubahalah dengan aku kerana aku adalah Wahabi. Tapi bila aku ajak balik, tak ada sekok yang berani. Pasal apa? Pasal aku bawa fahaman yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Okey, kita tengok yang last kali, lain berwarna hijau. Telah diriwayatkan dari Ummu Salamah, isteri Nabi SAW, tentang firman Allah yang Maha Mulia, Ar-Rahman alal arsyistawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arash. Surah Taha ayat 5. Beliau berkata, ni isteri Nabi yang cakap bagaimana, yakni kaif ataupun cara tidak dapat difahami. Istiwa itu sendiri tidaklah samar, makna kata muhkam, bukan mutasyabihat. Mengimaninya adalah wajib dan mengingkarinya adalah kufur. Tu yang duk sebut istiwa tu maknanya begini-begini, tu kufur lah tu. Isteri Nabi Ummul Mukminin belajar dengan Nabi langsung. Kalau hampa lebih hebat daripada Ummu Salamah, silakanlah, kita kubur asin-asin, aku tak kisah. Maka jelas di sini bahawa Syekh Qadir Al-Jilani bukan seorang Asy'ariyah. Yang kedua, Syekh Qadir Al-Jilani adalah seorang salafus soleh yang berpegang di atas jalan ahli sunnah wal jamaah, di atas jalan Nabi dan para sahabat. Beliau meninggalkan ajaran Nur Muhammad yang menyesatkan dan kembali kepada salafus soleh. Kepada golongan Nur Muhammad, ulama besar hampa, Syekh Qadir Al-Jilani sendiri meninggalkan ajaran sesat Nur Muhammad dan kembali kepada salafus soleh. Jadi renung-renungkanlah apa yang hampa bawa tu betul atau salah. Sekian, Assalamualaikum.